Daripada bilik segelap ni, boleh menjadi seterang macam ni. Sangat sesuai untuk content creator yang mementingkan kualiti video yang baik dan gambar yang cantik. Saiz dia yang kecil memang mudah nak dibawa ke mana saja. So, inilah dia LE20 Pocket Power RGB Video Light dari Ulanzi. Satu brand yang diketahui ramai dengan kualiti dia yang tip-top. Ulanzi kali ni keluarkan satu video light yang sangat power dan tak terjangkau dek akal. Jom kita tengok apa yang ada dalam box ni. Dalam box korang akan dapat satu kabel Type-C, ada dua adapter, satu Allen key, qualify certificate, satu user manual, satu diffuser dan ini dia punya video light. Saiz dia yang compact, build quality dia yang tip-top dan design dia yang cantik. Berkapasiti 20 watt, siap ada cooling fan lagi di belakang dia. So memang takkan ada masalah overheat. Bahagian atas ada button power on off, bahagian tepi ada port Type-C untuk pengecasan, bahagian bawah pula ada port untuk attach adapter yang dia bagi tadi, bahagian tepi ni pula ada button untuk control dia punya CCT dan dia punya dim. Terdapat 3 mode yang ada dekat video light ni, iaitu mode CCT, mode RGB dan mode scene. Untuk mode CCT, color temperature korang boleh adjust dari 2500 sehingga ke 9000 Kelvin. Memang ngam. Untuk mode RGB pula ada 360 darjah total yang korang boleh adjust dan pilih bergantung pada kesesuaian mood video dan gambar korang tu nanti. Untuk mode yang ketiga adalah scene mode. Ada 20 scene effect yang tersedia untuk korang pilih. Antaranya ada scene cop car, ada scene ambulance, ada fire engine, ada lightning, ada firework, TV, candle, party dan macam-macam lagi. Memang banyak. Untuk kecerahan dia pula, korang boleh set dari 1% sehingga ke 100%. Memang terang gila kau-kaunya. Kalau korang rasa lampu dia agak silau ataupun agak tajam, korang boleh letakkan diffuser yang dia beri tadi. Ada magnet pada diffuser ni, so senang letak je dan dia terus melekat. Barulah lampu tadi smooth, cantik je macam ni. Memang nice kan lampu Ulanzi ni. Jangan risau panas kalau korang guna maksimum punya pencerahan, sebab cooling system dia akan auto on bila video light ni mula rasa panas. So memang takkan ada isu overheat. Nice gila kan. Bateri dia pun berkapasiti 5000 mAh. Cukup lama untuk korang gunakan nanti. So macam mana? Nice gila kan? Ulanzi ni memang jarang mengecewakan kalau keluarkan satu produk. So, kalau korang mencari satu lampu yang bersaiz kecil, mudah nak dibawa dan satu performance yang tip-top, memang aku suggestkan yang ini. Cukup berbaloi untuk korang beli. Macam biasa, kalau berminat dengan item ni, link aku sediakan dekat bawah ni.